go gang. Emoji. The game is going guys. So guys, kita kat Putrajaya tengah-tengah. Ni Syamil doom scroll macam Michael. So Oli. yo, this guy steam though. Why dia record sini, meanwhile dia main kat belah sana ujung tempat gelap, tempat yang dia tak record. Ada orang main. Gila skateboard sana bang kan. Dia memang tak nak join. Bro, ada Amoy tu. Dia orang pun tengah oli juga ah. Tu ada nampak lagi satu. Tak apa, dia better. Dia betul kau? Aku tak better. I never left. Patutlah kau budak art tau. You guys, aku bukan apa, tapi apa yang kita kat Malaysia sekarang ni, aku rasa memang dah teruk lah. Dengan politik apa semua. Prince Smith 1001. Kita orang buat budak bisnes baru tak ada kaitan langsung dengan politik. Dubisku teruk. Dia fikir mesti dia auran that time bila dia record tu. Lagi Ada komen lah? Ada komen. Kick flip please. Okay. Yo, okey. Satu. Ini untuk kau. Kita tengok dah kan dia tadi. Sabar. Kick flip. Aku akan terjun dari tempat yang tinggi. Tunjuk dia tempat dia best. Dia sini. Sini tempat tu terjun dia. Yo, hai Milo. Kau tahu aku dah macam cameraman speed tu. Orang what the fuck. Leave football before football leave you, bro. Celebration. Yo. Bro, kau tahu tak, kita ibarat macam school, apa, budak-budak trip yang autistik tau. Ada siapa nak kawan kita? Yo, that guy sting though. Mama, criminal. No. Ainal dengan Milonya. Ainal tadi dah balik kerja. Dah bosan lah tunggu kita orang. Kena tunggu bosan lagi. Okay guys, ada orang guys. Ada orang guys. Public relation is not good. Asal aku punya komen auto translate tu dia komen lain. Dekat dalam skrin bahasa Melayu panggil dia Mel. Dekat sini call him her. Yo, you guys kena tengok ni tu. Kan dia auto translate tu. Auto translate tu. What the fuck? Oh my god, is it doom scroll? Kau comel tu kan kalau kau kena translate. Dia tak jadi ganas tau. Depan tu ada skateboard punya playground. Ya, bro main kat sini je. Dia comel, dia This is Putrajaya. Siapa yang tak pernah datang, actually peaceful tu. So tu aku suka datang Putrajaya malam-malam tau. Holy shit bro, penat juga aku. Holy shit. Aku punya progress dalam skateboard journey aku. Semua orang kata instant kan. Sebenarnya kalau korang nak tahu kan, daripada korang main forex, korang main Polymarket tu. Polymarket lagi best. Like korang teka Bitcoin naik dalam masa 5 minit atau tak, nanti korang boleh dapat $100. Basically korang gamble lah. Yes, gambling. Dia cakap dengan kita orang, dia tak panggil aku as Vicky tu, dia panggil aku nama aku. So jadi aku macam offended lah. Sebab dia adalah kawan online tu. Kalau korang ada jumpa kawan online, lepas tu kawan online kau panggil nama sebenar kau tak rasa macam what the hell? Kenapa kau panggil nama sebenar aku tu? Aku macam kena mock shot. Dia itu kepala bapak kan Day one macam setahun lepas kau tahu. It's been a years. Bila kita nak pergi pantai main timah-timah bola. Aku ada bola tampar kat bawah. Oh boleh. Tak kisah tu. Bukannya kita semua ada kelas pun sekarang. Kita semua cuti kan. Oh Aikal lah 30 kan. Biar dia tu. Takkan kerja tu. Lepas tu kan dia cakap dia kerja ke tau. Tapi dia kerja dengan mak dia.
Lepas tu dia bukannya kerja dengan mak dia. Dia duduk rumah je tu. Like dia kata dia kerja dengan mak dia. Dia cakap dia as a someone yang macam berkuasa lah. Kalau ex ke awet Leave football before football leaves you. Cuba kau angkat belakang dulu, lepas tu baru depan. Oh! Damn. I'm tired. Aku harap satu hari nanti aku dapat jadi pro dalam skateboard. Tak pro pun mid lah. Aku actually ada aktiviti fizikal yang aku boleh buat. Okay, let's go farm. Let's watching some World Cup. Jangan lupa pakai helmet guys kalau korang pun belajar macam aku. Tapi aku tak apa. Aku tak masuk skatepark sebab ya baru belajar kan. Aku nak ucapkan terima kasih aku kepada dua ekor yang berada di hadapan ni kerana teman aku sambil dengan kereta dia dengan Ainal yang baru balik kerjanya dan aku yang unemployednya. Sorry gang. Boleh tak kat belakang tak boleh ni? Oh my god. Oh! Abang! Ya! Nani! Babi ya, tak gol babi. Cuma Nami finish shot je tu. Finish shot je. Awal lagi awal. Oh, deh, sama. Oh, wow. Bom. Ukraina. Oh, Ronaldo. No. Ukraina. Ukraina tu boleh buat something, bro. Oh. Lamin kosong. Apa hal kau shoot dia? Dah kena rekat.